آبائه وإخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين والحفظ والمرسل والهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين والحفظ والمرسل والهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين والحفظ والمرسل والهام الملائكة المقربين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lama, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala masih lagi beri kita nikmat, yang mana nikmat hidup, hayat, dan disatukan pula hayat kita dengan al-Islam. Kenapa? Kerana ada satu kisah berkenaan dengan waris katakan bagi saudara ataupun kerabat bagi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tak pernah satu hari itu Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, lagu mana keadaan sepupu aku ataupun waris aku, yakni Abdullah bin Juda'an. Tak biasa dengar Abdullah bin Juda'an, tak biasa dengar tak. Kisah ni dinukil ke di dalam kitab Awak Ayat Sumbuliyah, Syekh Sa'id Sumbul lah. Di mana satu hari itu Siti Aisyah pernah tanya berkenaan dengan Abdullah bin Juda'an, waris lah kita kata tak. Dia tanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lagu mana keadaan waris hamba ni, yakni Abdullah bin Juda'an. Nabi SAW kata, wa ma kana, dan apakah adalah dia tu? Tak. Seolah Nabi tanya, bapa dengan dia? Bahasa Kelantan gitu lah, dia kata, lagu mana? Kita mari tanya, kita mari jumpa, dia tanya, lagu mana Pak Mat? Nanti kita balas dia, bapa dengan Pak Mat, gitu, soalnya, dialek kita. Tak, dia tanya. Maka Nabi SAW tanya Aisyah, bapa dengan Abdullah bin Juda'an? Jadi Siti Aisyah pun tanya. Jadi Siti Aisyah pun rayaklah kepada Nabi SAW, Abdullah bin Juda'an ni nak berkaitan dengan Islam lah. Dia kata Abdullah bin Juda'an ni seorang yang cukup memuliakan diri. Cukup jaga diri dia. Yang mana diri dia ni bang. Kalau contoh kita buat contoh kan, kalau kita masak tak, diri ni bang, tak api tu bang dah. Maka dia memulakan diri ni seolah dia bagi makanan juga kepada diri, kebaikan dia buat. Yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Juda'an juga, dia ni pernah melih utah bombo tinggi, banyak ekor dia semelih, dia buat makan kepada dia ataupun kaum kerabat ataupun orang terdekat dia. Utah besar lah, utah lah ni mahal lah ni, lebih kurang ribu lah ni utah seekor, anak klik ni makin modal banyak, 15,000 ada lebih kurang tak. Dua, dia semelih utah besar, dia makan ke ataupun daging kepada dia. Yang ketiga, dia ni seorang kecek jujur, kecek lipat lah mudah. Tak, kita nak mukir lah, bukan nak kata sapoh. Tak, dia ni seorang yang kecek benar. Tak, bagi tak ada lawak lah. Tak lipat. Ini sebab bahasa kita. Tak, yang keempat. Yang kelima, dia juga pernah buat jual baik antara dua orang ataupun
jawab baik antara orang yang berkelahi, orang yang berbala. Tak, bukan jadi batu api dah. Tak, berbeza dengan kita lah ni, orang yang berbala kita bercocok pula. Dan kamu ni kata begini dia mau. Tak, lagu, kekor, tak temu di masjid contohnya. Tak, yang tu kira terima. Orang yang memperbaiki antara hubungan antara orang. Yang seterusnya dia juga ni orang yang cukup beri pertolongan ataupun beri makan kepada orang. Sehingga dia kata dia ada buat satu kawah ataupun tempat tak makan ni, di mana kalau orang musafir mari ni, dia seolah-olah orang yang musafir tu tak nak turun nak ambil makan tu. Seolah berlalu ambil panggil tas apa? Pandu lalu dah terus tu. Lalu tu boleh ambil makan daripada bekas Abdullah bin Jur'an tu buat. Dia pemurahnya dia. Dia juga seterusnya dia ni seorang yang cukup kalau orang jenis ada orang buta dia ni suka. Dia lesah hutang orang hak buta tu lah. Memang makna contoh sahabat dia ni ada hutang. Dia tak nak bayar hutang kau sayang dia tu. Tak, contoh je lah. Kalau kita sayang kita berat 2-30 boleh lah. Kita halal tak. Tak, ni 2-300 je behel kok. Kalau 100 dah hengok sikit. Tak, contohnya lah. Tak, Abdullah je dah banyak baiknya daripada adalah lain-lain. Maka Nabi kata lagi, apa dengan dia? Lepas Siti Aisyah tanya balik. Kata tengok kalau Rasulullah dia buat baik begini. Maka Rasulullah kata, ya dia buat baik, tapi adakah satu hari dia ni ada ucap satu kalimah yang menunjukkan dia ni bahawa dia ni Islam. Abdullah bin Jur'an ni dia ni bukan Islam. Alhamdulillah. Tak, menyebabkan Siti Aisyah tanya. Maka Nabi SAW kata, adakah satu hari ni dia pernah ucap satu kalimah, satu doa je ni yang mafhum dia kata Allahumma inni a'udzubika min nari jahannam. Nabi tanya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, bukan jadi dengar tak Abdullah bin Jur'an ni kata Allahumma inni a'udzubika min nari jahannam. Tak, bukan jadi dengar tak Abdullah bin Jur'an ni kata aku Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta lindung dengan engkau minan nari jahannam, daripada api neraka. Maka Siti Aisyah kata tak ada. Jadi kalimah doa ni menunjukkan kalau orang yang nak minta selamat daripada neraka ialah orang Islam. Nak menunjukkan bahawa Allah Jalla dia mati dalam keadaan bukan Islam. Maka nak kaitkan dengan kita dan apa? Tak munasabah dengan kita ni apa? Allah Ta'ala beri kita hidup, yang mana hidup kita ni Allah Ta'ala beri sertakan dengan iman. Bila mana iman kita tak ada, dan segala amalan nak lebih, nak pergi pada semayal, nak pergi pada amalan ibadat tu, nak lepas takut tu dulu. Yang ini Islam. Dan sebagaimana apa nama ni, Islam ni nak mengesahkan bagi segala amalan. Dan sebab tu ulama-ulama karya kitab berkenaan dengan usuluddin. Dan kalau kita boleh tengok ramai-ramai ustaz duk bahas berkenaan dengan 3 umbi asal dalam agama kita, apa? Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Apa kita nak kata sini? Yang mana kisah berkenaan 3 perkara ni ada dicerita dari kitab-kitab banyak lah. Yang mana munasabah kita nak rakyat ialah berkenaan yang mana satu hari pernah Nabi SAW duduk dari kalangan sahabat, duduk dari lingkungan, duduk muzakarah lah, duduk beradak, duduk kacik berkenaan ini. Tak pernah satu hari sahabat Nabi SAW kejut, tiba-tiba mari seorang berpakaian putih, wajah dia semua segok jangok lah, tay panggil narak jala kali, narak tak kata tay kata menarak comel jala kopi narak habis ni jala ada kalau tahu bahasa sia jala kali. Orang yang cukup comel, wajah dia berpakaian putih ke apa, macam api kita, pakai putih macam dah. Tak, di situ ulama istembak ke hukum bahawa sunat kita ni pakai pakaian yang cukup. Tak keadaan juga lah. Bukan kata cukup sombong macam kita, macam-macam main kandang. Tak. Apa kita nak kata ya? Mari sore. Temu dengan Nabi, dia pergi depan Nabi, dia pergi kepala lutut. Mak dia pergi kepala lutut Nabi SAW. Dia pergi kepala lutut Nabi, dia duduk. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam. Dia kata, wahai Rasulullah,
khabarkan olehmu akidatu apa itu Islam. Tak, 3 soalan dia tanya. Akhbirni al-Islam, akhbirni al-iman, akhbirni al-ihsan. 3 perkara. Malaikat Jibril, tahu dah malaikat Jibril. Mari. Sahabat tanya, siapa dia? Orang mana? Nak kata orang musafir, bukan, tak ada kesan safar, tak ada kesan musafir. Kalau kita tengok orang yang musafir di apa nama ni, di tanah Arab ni berpasir kan. Jadi sahabat pelik, mana tak ada kesan langsung. Kalau kita kat daripada Kuala Lumpur dia nak ikut Musim nampak kot lah ni jauh kecek lah. Dak apa nama ni kecek punya luar-luar sikit ada kesan kata bukan orang Kelantan nama pelik lain kata contoh. Maka sahabat ni ni bukan orang sini, bukan orang asal daripada sini. Lepas daripada tu dak apa nama ni sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Rasulullah pak mari kepada lutut mai duduk beradak dengan dak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata kepada sahabat dia kalau nak tahu dah malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang mana sahabat berasa pelik sebab apa? Malaikat Jibril tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah." Hingga akhirnya. Maka orang dia tanya tu, dia je tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Tiba-tiba orang dia tanya tu, "Sadaqta ya Rasulullah." Orang dia tanya kata, "Benar ya Rasulullah." Sahabat pelik, mana dia mau tanya, dia mau jawab. Dia mau tanya, dia mau royak betul. Ini soalan kedua, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Yang untuk tadi, untuk pertama tadi. Akhbirni anil iman. Dak khabar ke alim apa maksud iman sebenar? Asah dia tunggu agama kita lah. Dak Islam, ihsan dan juga iman. Dak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah asyhadu an la ilaha illallah tadi apa tu? Apa namanya? Berkenaan dengan Islam. Yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Nabi malaikat Jibril tanya, "Akhbirni an ihsan." Maka Nabi kata, "Ta'budallaha ka'annaka tarahu." Ila akhirlah. Maka sahabat tanya, "Apa dia mari tanya lagi tu?" Sedangkan dia tanya, dia tahu dah. Tapi kenapa dia tanya? Dia tanya umum, tapi dia jawab betul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tahu itulah malaikat Jibril yang mana mari nak memperkenalkan apa hukumnya dari dalam agama kita. Yang ini terdiri dengan agama kita di atas 3, iman, ihsan dan Islam. Sehingga rubiklah pencahayaan. Ulama buat kaedah, ulama buat rubik kata ilmu panggil ilmu fardu ain. Dia di mana usuluddin, fiqh dan juga tasawuf. Usuluddin kita nak kenal Allah Taala, kenal sifat kewujudan Allah Taala, bukan kenal zat hakiki, kenal sifat dia. Yang kedua Islam, fiqh, berkenaan dengan fiqh. Pernah satu hari itu orang wakil nak kata, dia kata berkenaan soalan fiqh. Masa tu dia kata berkenaan dengan syarat sah bagi semaya. Syarat sah bagi semaya. Pernah ada hari ni dia tanya, dan ni kita dah ngaji bab syarat sah bagi semaya. Dan musalli lah, kita tak musalli, tak jauh dia. Maka lepas pada syarat sah bagi semaya tu, dia buat soalan bagi kita. Dia ada syarat sah bagi semaya, salah satu dia dah suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Yalah, cik ada kita. Duk jauh kita tanya. Tak lagi. Jadi dia tanya kita, ke syarat sah maya ni suci pada hadas besar dan hadas kecil. Dan suci pada najis yang tidak dimaafkan. Syarat yang keempat saya ingat ya. Maka dia tanya, lagu mana? Kita duduk semaya, Allahu Akbar. Semaya-maya sampai tahiyat akhir. Tahiyat akhir tiba mari seekor anjing menjilat kaki. Tahiyat akhir dia nak nyanyi tu bukan. Maka dia tanya kita, sah tu. Kalau kita nak jawab kan, sah tu. Mari anjing mari tu menjilat kaki. Mana betul sah tu. Tak sah. Bela sah.
Kita duduk semaya, anjing mari jilat kaki. Tak bila ada itu. Tu. Itu mikir mana dia kata kita umur kita baru faham ngaji kan. Kita kata lah tak sah. Tak sah tu. Dia tanya balik apa tak sah. Dia kata sah lah. Muka anjing mari jilat kaki dia. Bukan jilat kaki kita. Allah dia kata kena beri dia soalan. Dia mari juga ada betul. Kalau orang tanya kita ya buat macam mana tak ada ya. Tapi nak katanya terjadinya hukum fiqh ni di bawah landasan al-Islam. Yang pertama al-iman, yang kedua al-Islam, yang ketiga ihsan, tasawuf. Itu berkenaan dengan umbi asal daripada agama kita. Jadi apa yang kita nak kongsikan malam ni berkenaan dengan semua kita tahulah bagaimana Allah Ta'ala telah adalah hadis Nabi SAW. Kita dapat mengajarkan solat secara berjemaah. Macam Ustaz sini pada buat dah kuliah dia berkenaan dengan solat berjemaah. Sebagaimana hadis kita dah biasa dengar, ada salatul jamaati afdalu min salati fardhi bi 27 darajah. Dak hadis lain kata 25, ada kata 27. Apa yang kita nak kata berkenaan dengan ialah berkenaan dengan solat secara berjemaah. Sebab apa? Sebab solat berjemaah ni kadang-kadang orang terlepas pandai. Dok khususnya kita sendirilah kita untuk ingat bagi kita ni lah. Dok yang mana payah kita nak buat solat berjemaah ni sebab kita rasa kita masuk contohnya di bawah misal kita mari masjid. Dok kita mari masjid tiba-tiba kita duduk tahiyat akhir dah mari kita pun nak masuk atau sudah sembahyang. Sudah sembahyang. Tapi nak katanya kita ni tak masuk ni bagi kalau Nabi SAW berkenaan dengan maya jemaah tak semaya kita tak mari contohnya ada setengah orang tak sudah maya kita mari tak bila kita bayar kita sedap tarik orang ayat al-salah contohnya ayat al-falah tak mari maka ruginya kita supaya sebab apa? Sebab kita tidak ambil daripada daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan solat berjemaah. Yang mana kita tahu banyak fadilat ataupun kelebihan semaya berjemaah. Bahkan dikatakan dalam kitab-kitab fiqh. Contohnya ada sebuah kampung tu ada seorang. Tiba-tiba ada seorang tu tak ada langsung berjemaah buat. Maka bisa ada satu mungkin adalah sehingga tidak menampak ke syiar Islam. Maka dikatakan dalam hukum fiqh ni dosa orang kampung tu. Dosa orang kampung tidak buat solat jemaah. Sekurang berjemaah dua orang. Tak ramai kaum dia. Dalam kitab fiqh. Ada di situ lah. Kita bilang dah orang kita tahu dah ni. Orang misal dulu. Tak orang ngaji mana. Tak. Maka kalau dah tidak melakukan solat berjemaah di dalam sebuah kampung. Tidaklah terbuat sehingga orang mari di dalam kampung ni, kampung buat dah sembahyang jemaah. Maka sekiranya orang boleh kata lagu tu, tapi dia kata buat dulu. Maka ulama kata tidak itibar ke solat berjemaah, berkenaan solat berjemaah di dalam rumah. Ulama kata kena buat solat jemaah walaupun di pandai yang kosong seumpama seolah-olah zahirnya syiar Islam bagi solat jemaah. Batal hukum fiqh kata kalau sehingga orang masuk kampung kata mungkin buat jemaah dah. Orang kata tak, orang yang mari tu tak ada kata bahawa dia buat solat jemaah, maka dihukumkan bahawa dosa orang mungkin tu. Berkenaan dengan solat berjemaah. Kita tahu belakang bahawa solat jemaah ni afdal daripada maya seorang. Bahkan maya jemaah ni dapat mengeratkan lagi hubungan antara kita sehingga ada satu tempat tu semaya gaya maksudnya. Semaya gaya dua beradik ni dia bala besar lah kenaan dengan kapal Allah lah, kenaan dengan harta tak contoh. Maka disebabkan semaya gaya tu silapnya lekowi Musa lekowi saya ingat tak lekowi semaya gaya dia buat rumah
Maka berkenaan dengan solat jemaah tu, Jumaat yang solat berjemaah tu, berkenaan solat berjemaah tu dapat mengeratkan hubungan antara orang yang telah telah balas lama berjemaah. Kalau orang nampak hikmah mai jemaah, mai secara berjemaah betul ni, dia akan jaga sedaya upaya dia. Jenis uzur ngajar agak klik lewat tak ada masalah lah. Ada keringanan rusak. Dah. Aku disebabkan semaya gaya di rumah masuk Covid mula. Dan maka berlakulah hamangi disebabkan hikmah daripada berjemaah, mai gaya secara berjemaah. Hubungan antara dua orang itu baik semula. Dia kata apa hikmah mai jemaah, tapi orang terlepas pandai semaya jemaah ni. Dia contohnya kalau kita jenis orang yang suka jalan. Tak orang suka jalan, ajin musafir lah. Tak selalu boleh sedaya upaya kita cari, contohnya kita masuk tengok ada orang bersemaya. Tak ataupun kita mari dekat 2-3 orang dengan kita, dengan kita, maka kita ajak biar jadi semaya berjemaah. Tak sebab kita pun biasalah dekat 2-3 orang ni, kita mari masuk masjid. Tak kamu mari juga ni, aku mari juga ni, kamu mari juga ni. Tak tapi sebenarnya tidak kata batal, tak sah-sah. Dia nak dapat fadilah semaya jemaah. Tak, kalau kita mari sore tu tak lewat apa lah. Tak. Itu berkenaan dengan semaya jemaah. Sebab pernah sahabat Nabi Abdullah bin Maktum, tak seorang yang buta mata, tapi tidak buta mata hati. Pernah satu hari itu Abdullah bin Maktum dia buta pun tak nampak sekarang. Dia pernah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ni buta ni tak nampak. Bila ke mana aku nak pergi semaya? Tak boleh tak? Ada keuzur ada untuk aku. Maka Nabi SAW dan ni wahai sahabatku, mendengar tak orang semaya? Mendengar tak orang azan? Tak. Sahabat Abdullah bin Maktum kata, aku dengar ya Rasulullah. Aku bayar, tak bila tak bayar aku dengar. Cara aku nak sambut, caramu nak sambut orang azan tu lah ke mana? Nabi SAW kata, mugilah sedaya upaya, mugilah kepada masjid tu, menunjukkan bahawa menyahu mustahil sebut seruan untuk solat berjemaah. Tak orang buta pergi masjid ngakak. Tak macam kita nak tengok video di lapak, ada video terbaru ni. Orang yang mana dia nak pergi ke masjid, dia sanggup buat tali, nak sujar dia sampai ke masjid. Kita tak ada tali, tak pergi jemaah ni. Tak kena usai malah tak pergi. Tak bila ada bayar hayya ala salah, hayya al falah, tak mari. Tak sehingga kan matinya seorang tak bila tu. Tak kenal tak bila tu siapa tu. Tak kenal tak bila hak bayar tu. Tak kata lama tak mari masjid secara solat secara berjemaah, maka rugi. Rugi yang besar bagi seorang itu. Tak. Itu berkenaan maya jemaah lah. Banyaklah kalau kita boleh tengok dalam kitab-kitab bahas ke maya jemaah. Tak maya jemaah ataupun apa-apa solat-solat yang dimuakkadkan untuk solat berjemaah. Itu berkenaan dengan solat berjemaah. Beberapa poin kita nak sentuh lah. Tak. Satu pertamanya berkenaan solat berjemaah lah. Sebab kita ni orang kita yang terlepas pandai. Dan sebab itu ada satu kitab di mana ulama karya khusus berkenaan dengan kitab solat berjemaah. Kalau kita muzakarah dengan terbiladar kita ni, solat panduan solat, pedoman solat secara berjemaah. Tak habis ambil lah. Dia main takat tu tak sendiri lah. Tak, ulama karya khusus berkenaan dengan semaya secara berjemaah. Dan sebab apa ulama buat perkara satu kitab lagi tu, sebab dia kata orang lain ni dia ambil tangan berkenaan dengan solat secara berjemaah. Dan sehingga syarat sah mengikut email lagu mana, dan kelakuan kita nak ikut email lagu mana. Dan contohnya email tu maya sore, dan maya tiba-tiba kita nak mari semaya, nak masuk maya tu nak masuk mana dia. Dan awalnya lagu mana, keadaan afdalnya lagu mana. Dan tu ada bahan belaka dalam kita baik. Kalau kita mari tengok tu email tu bila ada maya, atau bila tu email, bila maya juga tu bila ikut email, tak tu email tu semaya. Lagi kita pergi belakang email, tak salah satu orang terlepas pandai juga ialah berkenaan dia pergi cuma dulu. Dia pergi cuma orang dulu sebelum dia semaya, maka tu termasuk dari keadaan kacau dia duduk semaya, maka kita ditakdir. Kalau kita kena jenis solat yang besar ni, kita nak berjemaah dengan dia ni,
Takbir imam tu jangan berasa kalau kita mari duduk belakang sikit, kita takbir dulu sikit. Allahu Akbar. Duduk. Memang gitu. Sikit. Jangan melebihi tumit tu imam. Afdal. Jangan melebihi tumit tu imam. Kalau lebih tumit tu imam, demo tu tak imam. Tak boleh nak ikut tu. Tak, ada jaga masa sana dah. Lagu mana afdal, duduk cara mana. Tak. Kalau duduk sambung makruh. Lebih sikit, tak boleh nak ikut. Jadi tumit. Kalau orang jenis kaki panjang, jari panjang, tak mana nak ikut kan, nak ikut jari ke? Sedangkan jari dia ni dengan timnya jari makmum lebih panjang. Jadi meter ni, maka dia ukur juga di tumit. Bukan ukur di jari. Kalau ukur di jari nak orang duduk main daripada kita cuma ukur. Tak, kalau kita duduk ukur di jari, tapi ukur di tumit. Tak, itu berkenaan dengan cara nak masuk. Tak, cara patut, kalau kosong boleh lagu mana. Kalau contohnya, kita semayang Allah Akbar tu mari, tiba-tiba ada orang patah sorang. Okey, kita orang belakang tu, dia ada dua pilihan. Sama dari tepi tu masuk rapat, adapun orang belakang tu masuk. Tapi masuk boleh. Jangan masuk tinggal duduk sujud. Kalau kata main ke pun, ngakak meruk orang. Jangan. Sebab syarat masuk ni dua. Sama ada di tiang ataupun di rokok, saya ingat kita lah. Cara masuk di dalam semaya. Contoh kita semaya ya. Tak bilang meh gitu, dia tak ada lain. Tak bilang meh, tak bilang ada. Tak bilang meh ni ket contohnya lah. Dia tak ada macam ni. Dia ket tu dia tobik. Maka dua kelakuan kita boleh. Dua keadaan, sama ada orang yang belakang masuk depan. Adapun orang yang tepi itu masuk berapa. Lepas tepi ujung kiri nak ke mana pun kalau tak masuk. Orang yang belakang pula masuk-masuk. Ikut itulah lakuk sorok. Yang tiga, tak panggil dua sorok berhenti. Dia tahu belakang benda ni, tapi orang terlepas pandai, dia kadang-kadang dia nak buat lagi. Aku buat ke ayat dia, aku main dah semaya, aku jalan dah semaya. Sedangkan ada rukhsah bagi kalau kita buat lagu tu. Tapi nak katanya kamar kita lepas pandai berkenaan dengan bab tu. Banyak kalau kita boleh tengok, banyak kitab-kitab fiqh mengarah kitab khusus berkenaan dengan cara ataupun tata tertib solat secara berjemaah. Tapi hak masyhurnya kitab pedoman solat jemaah lah. Tak tubuh pandai dah. Tak pandai kalau mengaji. Kalau tak mengaji tak pandai ya kok. Tak. Tapi tidaklah kata mengaji putih kitab tu nak faham. Sukanya kita mafhum di kitab tu kita ada. Tak orang kata lagu ni hukum ni dan nakak. Tak betul imam. Kadang-kadang orang hak duduk belakang tu imam ni kena beringat je kok. Kena tu imam terbatas nak jadi nak lagu mana. Nak masuk lagu mana. Tak adakah Fatihah kena baca semula ke lagu mana. Itu kan perbahasan berkenaan dengan fiqh lagu tu. Tak, tapi nak tekan berkenaan dengan solat secara berjemaah. Supaya apa kita ni termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dapat fadilah 27 atau 25 di dalam jemaah. Dan juga kita ni poin yang sesungguhnya berkenaan dengan kita tahu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda bahawa tidaklah berhimpun di dalam satu kaum di dalam rumah Allah. Tidaklah berhimpun satu kaum di dalam rumah Allah, di mana di dalam hadis itu di dalam masjid itu Allahumma ijtama'a qaumun min buyuti min buyutillah. Tidaklah berhimpun di satu kaum itu di dalam satu masjid, di dalam satu masjid, di mana di dalam masjid itu melakukan apa? Tadarus Al-Quran dan apa lagi majlis zikir macam kita buat ni lah. Majlis zikir dan orang yang mana berkongsi ilmu berkenaan dengan ilmu Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita termasuk dari hadis Nabi yang mana Nabi kata kita ni termasuk dari satu kaum yang mana berdirinya berada kita di dalam masjid ni tidak lain tidak bukan hanya buat untuk membaca Al-Quran ataupun mempelajari akid Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni kalau kita tak baca kita tinggal 3 hari bahasa lain dah. Dan yang pertama berkenaan dengan solat berjemaah, yang kedua berkenaan dengan
aktiviti di dalam masjid. Tak, yang mana kalau kita boleh tengok lah, tak, supaya apa? Supaya hidup di dalam masjid, hidup di masjid ni dengan apa nama program ataupun berkaitan dengan aktiviti keislaman. Supaya apa? Supaya kita ni mati dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Yang mana contohnya lah, suka kita boleh berkenaan dengan belajar Al-Quran. Tak, itu tak ada cerita berkenaan ada satu wajib ni tak umur 47 tak dia dulu bernakuk-nakuk baca Quran abata bunyi abata pada terbang tak silambung bunyi lain tak. Tapi satu hari tu dia ni seorang yang mana dia istiqamah dalam belajar Quran. Satu hari tu dia ni boleh baca Al-Quran walaupun gagak lagi tapi boleh baca Al-Quran. Tak ayat apa Al-Quran ni kalau kita tinggal dia jadi kerah bedah dia kena kerah lidah jadi berekong tak boleh baca tapi balik ulang tak balik ulang dalam tak tahu urus tu bunyi tak. Maka tu pentingnya kita berada di dalam masjid Allah Ta'ala ni, di dalam rumah Allah, belajar dengan Al-Quran dan sebagainya. Supaya apa? Supaya matinya kita esok ada bekal untuk kita bawa esok. Yang mana bekal kita nak buat lah, bukan kita nak dapat hasil lah ni. Tak bukan kata tanah tu boleh lalu, tidak. Kita nak beda esok-esok. Supaya apa? Supaya kita ni termasuk dari golongan yang mana ada satu kisah tu, dua orang adik-beradik. Diceritakan dari, saya ingat ada kitab Jawahar Ma'ani. Tak. Kisahnya seorang yang cukup kuat ibadat. Tak, orang panggil abidun, orang yang kuat ibadat. Seorang ni yang cukup maksiat, cukup kuat maksiat, tapi ringkas ceritanya dan maka akhir hayat bagi dua orang ini bertukar, berbalik daripada orang yang maksiat ni jadi ahli ta'at, dari ahli ta'at ni menjadi maksiat. Sebab kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Dia kata, hadis Nabi SAW, dia kata hanya saja amalan ni kira bila hujung. Seperti kita main bola lah, MU lawan City contohnya lah. Dah minat bola tahu lah. Dah, jadi seumpama kan tak kita buat misal hidup kita seumpama main bola. Dah, minit pertama, masa pertama lah. Jadi masa pertama tu contohnya 3-0 MU dan City contohnya. Dah, tapi adakah kita boleh hubungkan MU menang dah lagi? Dah, kita bukan fan MU dah. Kita bukan fan apa kita ayat apa takut yang kata masa MU aku enggak contohlah. Dia kata MU menang dah ni 3-0 tu. Sedangkan masa kedua tu ada lagi. Dah berbagai masa lagi, tapi adakah kita boleh hukum kata boleh menang dah? Oleh adatnya boleh menang, tapi kita nak kaitkan dengan perkara tersebut ialah ujung minit 90 tu lah ke mana? Boleh jadi 4-3, boleh jadi 5-3. Begitu juga amalan kita boleh berubah antara taat jadi maksiat. Maksiat ni boleh jadi taat. Dan semua satu kisah Tuhan ni lah. Yang mana satu hari ni dia ni cukup kuat. Kalau dia kepala pengak lah, kita kata kepala pengak. Satu hari tu dia berasa nak taubat, berasa nak berubah. Berasa nak berubah, dia temu lah. Kita duduk biasa dengar dah cerita ni. Dia temu dua orang. Dia temu orang abid, dia juga ulama. Aku dia temu orang abid. Dia kata aku nak taubat lagu mana. Orang abid tu lagu mana. Orang buat ibadat tu kan temu tak dia tak jalan. Mati kerah ni. Contohnya bahasa kita. Aku buat. Boleh nyawa orang yang kata aku tu dia. Orang abid tu lah. Maka setelahnya pendeknya dia bertemu pula ulama. Ulama kata, mu ni ada jalan lagi, boleh taubat. Tak berjalan, ada jalan lagi. Maka dia pun taubat. Maka di jalan akhir dia nak taubat tu, dia meninggal. Maka kita dah dengar lah cerita ni. Maka berhubung antara malaikat rahmat dengan malaikat gabazin. Kita ingat azab. Tak. Ni hukum mana? Ini hukum mana? Maka kita nak ayatnya berapa? Tak mana sabar dengan cerita ni berapa? Ujung kita tu lagu mana? Tak boleh jadi hari kita ni orang ahli ta'at.
ahli hak cukup buat ibadah baca Quran 30 juz sehari contohnya lah. Dok baca gapo zikir 10,000 sehari, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejuta contohnya lah. Tapi benda tu tidak meyakinkan bahawa kita ni wujud comel. Sebab tu ulama mengajar kita di dalam hidup kita ni ada dua perkara. Khauf dan raja. Khauf ni kan takut. Takut kalau ya Allah aku buat banyak. Contohnya aku baca Quran 3 juz sehari. Takut kan takut Allah tak terima. Rupanya di dalam bacaan Al-Quran kita ni diselitkan dengan rasa wujud, takabur, riya dan sum'ah. Takut oleh Allah, ada kemungkinan mau baca Al-Quran. Tapi dalam masa yang sama, rojak kita kena ada juga. Harap-harap ya Allah mudah-mudahan Quran yang aku baca ni kau terima. Sebab apa? Sebab ulama kata dua ni tak boleh lekar, tak boleh cerah, tak boleh pisah dalam hidup kita. Khauf dengan rojak. Khauf ni takut Allah tak ada terima. Sebab tu kita kalau kita contoh kita di kita lah, kita berasa kita semaya kita berasa lepas tak boleh gitu. Lepas maya tu rasa aku ni ahli syurga contohnya lah. Lepas maya tu berasa beres lah kerja apa kesah wajib dah. Pakai amalan-amalan sunat lain kita tak efek sekali, maka rugi kita. Yang mana banyak amalan-amalan sunat yang mana didatangkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak buat. Apa kita rasa dengan amalan yang wajib itu cukup bagi kita, maka itu termasuk wajib rugi akan sebenarnya rugi lah. Sebab apa? Sebab kita bergantung kepada amalan yang wajib saja. Maka kita nak bayar agama berkenaan dengan masa kita ada ni kita gunalah untuk buat tambahnya amalan-amalan sunat juga lah. Jangan dirasa lepas dengan amalan wajib pesan yang untuk diri kita juga lah. Contohnya baca Al-Quran sedekah dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab tutupnya kita ni ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ni'matan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas al-faragh was-sihah. Ni'matan maghbunun, dua nikmat manusia lupa, selalu lupa. Katsirun minan nas fihi ma katsirun minan nas, pada keluarnya banyak sangat daripada manusia apa? Al-faragh was-sihah. Ruang masa dan juga kesihatan. Ruang masa tu apa? Time masa muda ataupun time masa kita sihat ni lah. Letaklah beri supaya kita gandakan lagi amalan. Di mana amalan yang kita buat boleh puasa ni, adakah kita boleh teruskan istiqamah di dalam boleh biasa. Kalau kita ni baru lama kata kita ni berlalu dalam Ramadan ni kita jadi hamba bagi Allah, bukan jadi hamba bagi Ramadan. Sebab apa? Orang dalam puasa yang kita baca Quran kuat, duk zikir kuat, dah semua kawan mandi tak balik contohnya, dah bagi belum tu contohnya, tak balik zikir tak mau tu kuat, pada puasa contoh dia kata kuat boleh kata contoh, dah tapi adakah akan berlaku ni kita keadaan kita seorang yang kuat baca Quran dan zikir lepas daripada boleh puasa. Kita balik dan tanya diri kita, ya Allah, adakah betul, adakah mudah tu ada dapat kuat? Tanya diri lah, jangan tanya kita, tanya diri sendiri. Atau berkenaan dengan hujung kita supaya kita termasuk oleh tidak membuang masa atau lupa dua nikmat, yakni as-sihat wal faragh, sihat dan juga kekuatan sama masa untuk buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat start itu lah. Apa start itu pernah buat. Kalau depan ni tengok nak depan. Kalau tu bi habis sikit, lepak bumi, lepak tanah ni, kena roh, kena hingga. Baik sekali tu ada dah. Sebab kajian mengatakan umur kita boleh duduk tanah 45 minit paling lama. Kalau lebih ada tu dia boleh kat beruk jadi tu. Bukan kita nak kata siapa kita tidur lagu tu. Mungkin kita biasa tidur juga duduk kalian. Dia kata kalau depan tengok depan kata. Jelah beri. Setuju. Akak tanya dah tu. Jadi amuk lah ya tu. Jadi sekadar tu lah hamba rasa perkongsiannya. Nak ayat banyak pun tak pandang di mudah. Jadi minta maaf lah kasar ke apa jadi kurang belum. Kalau ada saya nak ada yang lari
Anda tak semua dah, insya-Allah. Minta maaf lah ada kurang ke apa, terasa dia minta maaf lah. Jadi kongsi tak dasar untuk dia yang boleh ikut, untuk ingat apa juga, bawa lupa ni. Jadi segala salah silap minta maaf, minta ampun. Kalau kita minta maaf dah, ada salah silap minta tegur lah. Insya-Allah. Yang paling baik itu semua daripada Allah Ta'ala. Apa yang kurang, apa yang ilmu tu daripada dia yang dia minta maaf dah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahma alladhina yuhibbu al-muslimin wa amana al-malaikati al-muqarrabin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an rizqan halalan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.